嗨，你吃饱了吗？Kak Yang dah jumpa satu spot makan yang ala-ala. Jangan pandangku sebelah mata, hanya aku berada di medan selera. Bang. Jom. Assalamualaikum. Hai Kak Yan. Hai kawan. Apa khabar Kak Yan? Ya, penat kita kerah siput kuning sampai juga. Wow, sampai juga. Yes. Kat sini kita ada western, ada grill dengan pasta. So antara signature kita ada kat atas ni. So kita punya menunya, kita punya best seller is gochujang creamy pasta dengan tom yum creamy pasta. Okay, bolehlah apa-apa yang Pak Wan suggest kita mesti melayan dia. Kita tengah buat apa ni Pak Wan? Okey, sekarang ni kita tengah buat gochujang creamy pasta. Anyau saya. Okey. Makan sayur tak? Tak ada makan saya. Ada mushroom, lepas tu chicken strip, ada bell pepper dengan sedikit garlic lah. Ni basic untuk masakan pasta. Lepas tu kita add on sikit black Pepper crush. Lepas tu kita masakkan dia sekejap bagi dia, apa orang kata kalau orang Melayu panggil tumis. Tumis. Okay. Dia pedas ke? Ha? Pedas ke? Dia pedas-pedas manja. Pedas-pedas manja. Ah. Original lah. So kalau macam Kak Yang manja-manja ni boleh lah. Ya, dia kata orang pedas-pedas manja. Okey. Dia ada madu, lepas tu gochujang. Tak boleh bagi tahu lah berapa banyak. Nanti rahsia dia terbongkar. Kalau nak tahu kena datang sini lah belajar. Datang sini belajar ke datang sini makan? Makan dulu. Makan dulu. Flash sekejap dalam 2-3 second. Lepas tu kita masukkan dia kat dalam. Lepas tu kita kacau. Kita orang punya resepi tetap ada, kita orang akan gunakan measurement tetap. Betul. Sebab kita semua setiap makanan kita ikut SOP. Kawan semua, yang ni kita punya special ingredient lah. Ni kita punya garam hybrid. Garam hybrid. Kacukan ni. Dia kacukan. So maksudnya garam hybrid ni adalah apa tu? Garam laut bersama dengan ni. Bersama dengan perasa. Tengok sikit garam hybrid ni. Ingat manusia ke apa ya? Ada ni hybrid dia. ni. Produk pun ada. Ni dia. Garam hybrid. Kalau nak tahu resepi dia kena tengok kat thread lah. Kita ada share. Oh, garam hybrid ada? Ada garam Alah, hybrid. Kak Yang kita ada terlepas share. tu. Dia ada spesifik cara ke dia nak tuang ke apa? Terpulang pada individu atau Individu lah, pada tapi- ada yang twist, ada yang twirl. Ah. So benda tu macam kita depends pada ni lah. macam Pada ni lah. menu kat sini sebenarnya untuk pasta ada lebih kurang 8 jenis. 8. Kita ada gochujang pasta dengan tom yum tu antara kita punya best seller lah. Paling baru ni kita punya creamy pesto. Okey. Tu kita punya apa tu killer kat sini lah untuk pasta. Kalau untuk western pula kita ada lamb, kita ada salmon, kita ada chicken grill. Biasa orang cakap kalau nak makan western ni poket yang tebal. Oh tak. Kat sini kita punya konsep makan dengan harga yang berbaloi. So macam Kak Yang tadi boleh nampak kita punya portion besar kan. Ini macam dua orang makan ke seorang makan je kan. So kita bagi yang kata orang yang berbaloi lah. Okey, yang berbaloi itu contoh Berbaloi dengan rasa, tu kan? berbaloi dengan harga, berbaloi Average. dengan poket. Betul. So kalau boleh nampak kat sini kita orang pakai plate seramik. So presentation tu more kepada ala-ala cafe. Okey. So orang walaupun makan kat food court tapi dapat feel tu macam dekat kafe. Tu kita punya konsep kat sini lah. Tapi boleh maintain lah, harga barang kena naik. So far insyaAllah boleh sebab kita bukan nak kejarkan kepada kuantiti, kita kejar pada kualiti. Wah, tu orang kata meniaga dengan ikhlas.